dan sebagai Menteri Dalam Negeri, saya akan bantu Datuk Peto sedaya upaya saya supaya masalah penduduk Inanam dapat kita selesaikan. Bagi. Jadi kalau tuan-tuan pilih Datuk Peto nombor 9 jadi wakil rakyat di sini, Datuk Peto ada Tengku Zafrul sebagai kawan. Tengku Zafrul boleh beritahu Perdana Menteri bahawa Inanam kalau Peto jadi calon dan Menteri jadi wakil rakyat, lebih senang kita bantu penduduk di kampung ini. Dia adalah anak jati kampung sini, pernah jadi wakil sini, ada jasa pada orang sini. Perdana Menteri pun kenal dia. Dengan cara itu lebih mudah Datuk Peto tolong kita selesai masalah di tempat kita. Datuk Peto calon nombor 9. Po amai-amai padi tepi jalan. Mari ramai-ramai undi Peto nombor 9. Memilih Awang Hussaini bermaksud meletakkan seorang yang Perdana Menteri Anwar Ibrahim kenal, percaya dan pertaruhkan harapan bahawa Awang boleh jadi wakil yang cekap untuk bantu rakyat. Po amai-amai padi dalam guni, mari ramai-ramai undi Awang Hussaini.